Assalamualaikum guys. Tanah belakang ni kalau korang tak grab memang rugi. 12,000 square feet Bukit Mahkota, owner jual harga below market value. Jom. Okay guys, Assalamualaikum. Hari ni Bro Syam ada dekat Seksyen 9 Bukit Mahkota. Okay, selama Bro Syam buat jual tanah dekat Seksyen 9 ni, saya dah jual almost 5 ke 6 lot lah dekat area sini. Ini tanah lot ni adalah antara yang termurah yang Bro Syam pernah jumpa lah. Okay, sekaki jatuh RM46 saja. Even dia punya valuation adalah RM55 sekaki. Okay. So ini tanah dia berkeluasan 12,000 square feet. Bukaan tanah dia adalah 80 kali 150, lebih kurang 150 kaki. Bukaan 80 ke memanjang ke belakang 150 kaki. So dengan keluasan 12,000 square feet ni, kalau tanya saya adalah, kalau kata tuan-puan nak buat rumah banglo, sangat recommended lah. Untuk tambahan info, tanah ini berstatus freehold, open dan mempunyai komuniti yang cukup matang dengan kemudahan awam yang baik, antaranya berdekatan dengan pelbagai pusat komersial dan shop lot di Bandar Puteri dan juga Bandar Seri Putra. Antaranya seperti Tesco, restoran, Petronas, Masjid Bandar Seri Putra dan banyak lagi. Baik, pada tuan-puan yang bekerja di Putrajaya, Nilai, Seremban, KL ataupun sekitar juga boleh consider tanah ni sebab hanya mengambil masa 5 minit saja untuk ke Plus Highway, iaitu exit tol Bandar Seri Putra. Dan part yang paling best adalah tanah ini merupakan double frontage, iaitu boleh buat pagar masuk rumah dari bahagian depan dan juga belakang dari jalan utama. So kalau tengok ini tanah dia bersebelahan dengan rumah banglo yang dah sedia ada, yang saya kira cukup tersergam indah lah. Okay, so ini tanah dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berminat dengan tanah ni boleh hubungi saya 013-639-454 dan saya akan bawakan tuan-tuan dan puan-puan untuk view tanah.